Nice. Saya tengah buka goodies. Ni antara goodies ya. Pak baju, ada roti dengan ni. So masa jalan lagi. Kita dapat air balang, 2 air balang. Puan terkejut. Orang ajo. Yang memerang. So pertandingan dah bermula. Kita try 90. Yuk. Nah. Alah lucu. Color putih. Ni ada mi belah sini banyak. Oh, tak tahu. Ada podium lah, Jan. Oh. Ha? Belah sana mau. Ha, belah sana. Belah sana. Tak ada. Kalau dekat kat sana lagi. Ha. Ada podium mana ni? Sesai cini banyak kot. Sesai cini banyak kot orang dapat. Tak yalah. Kecil ni lah. Tak yalah. Saiz comel. Try lagi. So saiz comel lagi. Kita try lagi.
Oh. Aduh, asal tu. Baik, Mat. Nak timbang ke? Salah nak timbang dalam apa? Berapa? 3.3 kak? Ha? 3.3 kak? 330 gram. Kau? Kau punya nak? Kau punya nak? Aku. Aku ni kecil sikit daripada kau kan? Ha. Ha. Tak apa, habis lah. Kau nak tuang kau lah. Tu? Ha? 3.1. 3.7 kan ranking? Ha, 3.7. Kita biar dulu. Ya, saya pujuk sini tu. Kalau kena 4-5 ekor ada saiz tu lah, baru kita habiskan. Tak boleh, tak ada macam 3. Senang buang. Makan betul lah. Baru betul makan. Tapi itu kan tegur hilang. Tu tak mau. Dan dah spring dah. Boiling pun tak ada. Yang punya besar kan? Kan? Aduh. Kau punya gemuk kan? Lebih kurang dah. Dapat ranking antara ni. Tak apa bungkuk tadi kalau kena tak ada lagi basuh. Ya, aku kena tadi. Aku dah terkejut. Aku dah terkejut tak dapat. Dalam juga. Oh, sini pun ada orang. Kalau panjang kan? Oh banyak. Pasal. Kan? Timbang je. Kalau boleh kita ketiga je lah kan? Ambil je. Dah tu memang. Allah. Of course. Ada ikan. Plastik. Lubangan. Oh, soalnya. Dah ni lah. Pasing dah. Tak apalah, agak-agak lah. Okay, apa paling 3.3, 3.4. Yang mana? 300 gram, 3. Ya. Aku ni 3.3. Campur plastik. Kita tak pergi
Kita angkat kat masa. Jom. Kita bedek kat ungkut dia. Tengoklah sampai mau kan. Kalau mau lah kat ungkut dulu kan. Rezeki kat situ. Oh, nak. Tapi kalau kena tu besar. Ya. Jom. Cepat. Mana ke? Dalam. Nak gantung terus. Tak ingat tu. Trial. Size. Jack boleh tak? Jack lucu tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey. Pasal. Ada harapan tak? Ada apa nah? Ada harapan. Tak, kita cari lagi. Aduh. Jom. Rukuk tak? Ya, Jom. Kita cari lagi. Aduh. Oh. Sai. Oh, saiz. Ha? Ya. Oh. Ada harapannya. 42. 42. Sekejap, alah, bateri habis ni. Tak apa nak jangan tengok apa. Nak tak? Jom. Ini besar ni, panjang. Itulah kalau panjang. Ni pun lebih kurang 37 ni. Sekejap. Sekejap. Alah, bateri habis. Dia ada, tak apa. Jom, mari. Dan semua agensi yang menganjurkan program ini tahun yang ketiga. Saya ingat tahun yang pertama di Pekan Bangga Datuk melibatkan di kawasan Sungai Batak hingga Sungai Balai. Kategori karet. Okey, tempat kedua. Kategori karel. Ikan padang, ikan padang. Tempat ke-9 dengan berat 305 gram. Amin. Dimenangi oleh nombor 39. Amin. Confirm. Terusnya nombor tempat ke-8 dimenangi oleh dengan berat 305 juga. Tapi waktu dia lagi awal lah. Dimenangi oleh nombor 40. Encik Rafiq. Terusnya tempat ke-7 dengan berat 305 juga, lagi awal. Dimenangi oleh nombor 63. Encik Azlan. Dia kena kat mana? Oh, depan ni ya. Seterusnya pemenang tempat ke-6 dengan berat 305 juga gram. Tempat ketiga
bagi pertandingan termometer 2026 dengan berat 340 gram pada jam 10.02 minit pagi dimenangi oleh nombor 75 Cik Noah. Orang lain gila. Nombor 43. Yuk, sembah yuk. Ni pakai ni kan. Dah sembahyang. Dah sembahyang. Terusnya, tempat kedua bagi acara Baganato Termometer 2006 dengan berat 370 gram didaratkan pada sekitar 10.54 pagi dimenangi oleh Tahniah. Terima kasih. Pegang ya. Silakan. Balik modal lah hari ni. Alhamdulillah. Dari mana? Pada Manjung. Manjung. Okey lah. Ini sama je. 25 minit je. Okey. Saya Gambar 3 orang. bagi pertandingan Baganato Termometer 2006 dengan berat 370 gram didaratkan sekitar 8.48 pagi dimenangi oleh nombor 62 Cik Aiman yang mau pulang hadiah dari utama RM1,500. Okey, kita ambil gambar dulu bagi pemenang tempat ketiga, kedua dan juara pada ini. Ambil bala cabutan betul tadi. Kalau kena laki draw. Siapkan piranti, hati tak lagi keruh. Jauh dari bising, tinggalkan penat kota. Menuju tepian, air biru menyapa. Bukan sekadar ikan yang kita cari, tapi kata